Saya tahu, hari ni aku akan bawa set-setmu pergi satu tempat special. Dan tempat ni aku percaya, set-setmu tak akan sapa kalau aku tak bawa. Mana kat tempat ni? Jom nanti aku cerita. Aku akan bawa set-setmu merentasi waktu, iaitu pada tahun 1900. Dan kita akan pergi ke Tanah Melayu. Waktu ni, Tanah Melayu ni masih hijau lebat lagi dengan hutan tropika. Sungai-sungai pula mengalir derah dan jernih, membawa khabar berita dari kampung ke kampung. Dan ni bukan lagi zaman Kesultanan Lama semata-mata. Waktu ni, British tengah mengukuh kuasa melalui negeri-negeri Melayu bersatu. Di Kuala Lumpur baru saja menjadi sebuah ibu kota. Dan kita akan selami kehidupan penduduk di sekitar Tanah Melayu waktu ni. Di kampung-kampung Melayu, tepi sungai Perak atau Selangor, kehidupan mengikut irama alam. Di pagi-pagi buta, suara azan memanggil. Lelaki dan wanita turun ke sawah padi yang hijau. Rumah panggung kayu yang tinggi melindungi dari banjir dan ular. Bau tanah basah selepas hujan bercampur dengan asap dapur kayu. Anak-anak bermain di bawah rumah sambil ibu memasak nasi dengan ikan sungai dan ulam segar. Hidup sara diri waktu ni adalah menanam padi, ternak ayam, pungut getah dan hasil hutan. Adat istiadat dan agama Islam jadi pegangan kuat. Tapi cabaran tak kurang hebat apabila cukai British dikenakan. Tanah semakin dijual kepada orang luar. Namun, semangat gotong royong masih hidup. Tolong-menolong membajak sawah, kenduri kahwin dan cerita dongeng di beranda rumah. Tapi di Lembah Kinta, Ipoh dan Ampang dekat Kuala Lumpur, bunyi cangkul dan air pam tak pernah berhenti. Lombon Timah terbuka. Ribuan buruh Cina datang berbondong-bondong dari selatan Cina. Mereka bekerja dari subuh hingga ke petang di bawah matahari yang panas, mencari biji timah yang jadi emas putih waktu tu di dunia. Ipoh berubah dari kampung kecil ke bandar jutawan timah. Di malam hari pula, di pasar penuh dengan kedai kopi, judi dan cerita kejayaan serta kegagalan. Masyarakat Cina bawa budaya mereka, kongsi tut, kuil, makanan enak dan semangat pantang menyerah. Sementara itu, di ladang-ladang getah yang baru bermula di Johor dan Selangor, buruh India dari Tamil Nadu tiba melalui kapal. Kehidupan mereka keras, tapping getah di pagi buta, tinggal di barisan rumah kayu sempit, tapi mereka bawa kuil Hindu kecil, lagu-lagu Tamil dan harapan untuk hantar duit balik ke kampung di India. Waktu tu, getah sedang jadi bintang baru ekonomi di Tanah Melayu. Di bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka, dunia berubah sangat laju. Rikshaw berlari di atas jalan batu. Kereta api FMS mula beroperasi. Bangunan batu bata British berdiri megah seperti kawasan sekitar Padang di Kuala Lumpur dan waterfront di Georgetown. Pasar penuh bau rempah, suara tawar-menawar dalam bahasa Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Masyarakat majmuk mula terbentuk. Melayu di kampung, Cina di bandar dan Lombong, India pula di ladang. Hidup berdampingan tapi masih berasingan. Inilah permulaan Malaysia yang kita kenal hari ini. Satu yang kita kena ingat, di sebalik kesusahan hidup pada tahun 1900 ni, di sawah padi yang basah, di Lombong Timah yang berdebu dan di ladang getah yang luas terbentang tu, sebenarnya itulah benih-benih perjuangan yang akhirnya mekar menjadi sebuah kemerdekaan. Betul ke tak? Setiap titik peluh nenek moyang kita, setiap semangat gotong royong dan setiap harapan di bawah pemerintahan asing tu telah membuka jalan kepada 31 Ogos 1957. Dan hari ini kita berdiri bebas kerana mereka berjuang dulu. Mari kita sama-sama menghargai kemerdekaan ni bukan dengan sekadar dengan kata-kata, tahu tak? Tapi dengan menjaga perpaduan di antara kita, menghormati warisan dan membina Malaysia ke arah yang lebih baik untuk generasi yang akan datang.
Jadi set kita jangan pecah dah.